Okay, hari ni saya akan tunjuk cara untuk menggunakan Nova test kit untuk ujian Hep C SCV, untuk ujian POCT SCV. Kita guna Nova test kit. Seperti biasa, sebelum kita guna, pastikan kita keluar daripada peti. Kita biar daripada suhu bilik sekejap, biar dia bertenang lebih kurang 10 minit 5 minit. Okey, untuk Nova ni dia boleh guna wall blood ataupun kita boleh guna cucuk daripada jari passion lah, senang. Sebab dia boleh guna wall blood. Jadi kita boleh cucuk jari passion dan kita boleh buat, maknanya pakai wall blood, tak payah pakai serum. Kita keluarkan sekejap, kita biarkan dia. Lepas tu kita sediakan alat dia, akor suap, lancet, kemudian dia punya test kit lah. Jadi dia senang lah sikit, kita boleh terus buat pada jari passion sakit. Contohnya, sebelum tu kita kena suap dulu jari passion. Ni jari passion ni, jari ori ni. Maknanya kita ambil pada jari lah, galakkan daripada jari. Kita jangan guna wall blood daripada botol ABC, janganlah, kita ambil daripada jari tu. Kita seduk. Titik. Kemudian kita titik. Okey. Kemudian kita ambil bapor dia, ada bapor dia bagi ni. Kita titik dalam ni 2 titik. 1 2. Kemudian kalau ikut pada ni, kita biarkan pada atas meja gini ya, pada suhu bilik biasa selama 15 minit. Kita tak payah buat apa, kita biar je atas meja pada permukaan rata. Jangan bagi sengit tunggu terbalik. Atas meja tu kena rata, jangan letak atas buku sengit apa tak boleh. Selepas 15 minit baru kita boleh baca result dia. Okey, result dia ada 2 kontrol dengan result dia. Kalau kita lepas 15 minit kita baca, pastikan pada C tu dia ada line, timbul line merah. Dan kalau dia positif, dekat T tu dia akan ada line warna merah. Maknanya kalau positif dia kena ada 2 line, dekat C ada, dekat T ada. Kalau dia negatif, dia dekat C sahaja line, dekat T tak ada line, maknanya tu kita negatif. Contoh selepas 15 minit. Contoh selepas 15 minit, kalau dekat C tak naik line, kita anggap test kit tu tak boleh guna ni. Kita pastikan dekat C tu kena ada line, maknanya test kit kita ni okey maknanya. Kalau dekat C tak ada line, maknanya test kit kita ni rosak. Lepas tu kita kena repeat, buat semula ujian. Dia kena pastikan dekat C tu ada line, buat control tu kena ada lah. Okey, result dia contohnya selepas 15 minit, kita tengok passion kita ni dia saw line dekat C sahaja, dia dekat T dia tak ada line, nampak line merah ni. Jadi ni kita baca sebagai negatif passion ni. Okey, itu saja. Terima kasih.